Macam kau tengok TV atuknya. Rosak pula. Ada TV ni. Bila nak raya je rosak. Bila nak raya je rosak. Ni nunggu rendang atuk tu lah. Asalkan bau rendang atuk je, muka kau mau muncul, ya tak? Aduh. Itulah, atuk dah kata. Jangan lari. Kan dah sembam. Uncle, jom Uncle. Pergi panjat pokok, mandi sungai. Lama kambing nak? Roma ni jangan nak kojekan kambing atuk tu pulak. Ambil bunga api. Duit raya lah. Tak puasa. Minyak tanah tok kau dah beli belum? Entah. Sekarang kau mau bubuh minyak tanah dalam ni, biar aku yang rasa ni bakar sumbu ni. Si aku je buah minyak. Kau mau tu tak balik raya sini, kau ingat tak? Lupa lah tu. Lupa. Yelah. Hui, awet cut. Mana? Tu. Aku nak sembilan Zuhur ni. Lagi aku nak ngazan ni. Amboi, komen ni. Nengok anak dari orang je. Udah cukup ke duit kat bank tu nak masuk Minang? Udah. Siap kerja tu. Kamalan gelap kulite rumah kita. Usah lagi anak orang. Bisa bakar? Ya. Tiap-tiap tahun mesti tunggu sama saya. Mestilah. Kalau tidak lemang tidak terbakar. Ni, santan, pulut, api pun dah nyala. Tapi tak boleh jadi kalau hero lemang tak ada. Ni. Bakarlah hero bakar lemang. Betul-betul. Okey. Thank you. Selamat Hari Raya. Jangan lupa datang besok. Okey. Kacau betul-betul sikit. Yelah, Mak. Nila masa yang paling seronok kan? Masa Nila nak belajar berendang dengan Mak. Yelah. Udah 10 tahun ngajar kamu hidup pandai-pandai. Tak bila lah apa nak merasa ayuh tangan kamu tu. Selamat Hari Raya. Oh, licin apa nyamuk. Tak punya. Ni. Tak ada budak-budak itu. Yang kamu tu tegak situ kenapa? Tidak kau nak nolong orang bakar lemang tu. Kejaplah, Nek. Posing sikit boleh ke? Jom bergambar. Lekai. Gambar? Lekai bergambar. Satu punya cepat. Cepat. Awak. Apa kelambat kau ni? Ayah. Sini. Masuk, ayah. Cepat. Gaya gini lah kalau udah ramai berkumpul. Seronok tak kira. Raya lah katakan. 1, 2... Raya sama-sama di kampung memang betul best. Bukan best je. Best gila. Atuk, bergoni banyak mana pun duit raya tu. Hiduplah dapat nak beli masa-masa macam gini. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah kemeriahan yang dinanti setiap kali menjelangnya Aidilfitri. Sambutan Hari Raya lebih bererti bila disambut bersama sahabat handai dan family. Saya mewakili kumpulan perbankan RHB mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.